Disebabkan sikap tak sabar korang masa bawa kereta tu boleh membahayakan korang punya dompet. Sebab apa aku cakap macam tu? Sekarang ni kau tengok kat belakang aku ni, ini gearbox Kia Sorento. Tapi dia ada satu masalah, habit yang tak sabar kan. So gearbox ni dia ada problem dekat dia punya differential. So dekat dia punya differential ni dia ada makan belah dalam lah. So ini cerita dia, kalau ada makan ni mas ketol ni kena tukar. Yang tak sabar tu macam mana bang? Yang tak sabar tu sebab masa dia tengah, contohlah nak parking kan, daripada gear D kena ke gear R tu, kereta tu tak berhenti habis lagi, dia dah tukar gear. Tu salah satu punca boleh makan kat dalam ni. Tapi sebenarnya kalau habit macam tu, bukan benda ni je boleh rosak, macam-macam komponen dalaman gearbox boleh rosak juga, ikut pada jenis gearbox. Sebab tu kita pernah pesan banyak kali sebelum ni, tolong jaga cara pemanduan kereta korang. Selain daripada jaga servis kan, jaga cara pemanduan tu pun penting juga. Sebab tak nak kena kes macam ni lah. Kalau nak tukar gear tu, contoh nak parking macam tadi kan, tunggulah kereta tu berhenti betul-betul baru tukar gear. Bila nak parking tu, tolong tarik handbrake. Jangan bergantung pada gear P saja. Sebab gear P korang tu dia ada pin kecil je yang tahan dia untuk parking. So untuk korang kat luar sana, kalau kata ada masalah ataupun nak diagnose problem gearbox kereta korang, boleh hubungi kami Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam.